Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Guru Besar, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat bersama-sama pada pagi yang penuh bermakna ini. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan pidato yang bertajuk Generasi Madani Harapan Negara. Rakan-rakan sekalian, apakah maksud Madani? Madani bermaksud masyarakat yang beradab, berilmu, berakhlak mulia dan hidup dalam suasana yang aman. Ia juga menekankan nilai-nilai murni seperti keadilan, ihsan, hormat, kasih sayang dan kebebasan dan kesejahteraan. Sebagai murid, kita juga boleh menjadi murid madani. Caranya mudah sahaja. Kita hendaklah menghormati guru, ibu bapa dan rakan-rakan, menolong kawan yang susah serta mengelakkan pergaduhan dan buli serta menjaga kebersihan dan keselamatan sekolah. Nilai-nilai ini walaupun nampaknya kecil tetapi sangatlah penting untuk membentuk diri kita supaya menjadi insan berguna. Hadirin sekalian, jika semua rakyat Malaysia, termasuklah kita sebagai murid, mengamalkan nilai madani, pasti negara kita akan menjadi lebih aman, maju dan dihormati dunia. Akhir kata, marilah kita berjanji untuk menjadi murid madani yang beradab, bertanggungjawab dan berakhlak tinggi. Sekian sahaja pidato saya. Terima kasih. Salam Madani.